guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari hidup ini. Hari ni 9 Disember 2025, which is Mimi kat rumah. And then hari ni adalah day 4 Mimi meniaga aiskrim goreng. So for those yang tahu, yang macam tengok Q&A part tu Mimi, kan Mimi ada cakap yang Mimi nak buka small business kan in the future, but Mimi tak sangka yang Mimi mampu buka small business ni at the age of 18. So that's me right now lah, Alhamdulillah. So for now adalah orang beli, and then orang cakap okay asam gorengnya, and then Mimi meniaga air Belgian chocolate mama juga. Okay, so insyaAllah kalau berkekalan kita akan teruskan ni sampai future lah. Tak tahulah, I don't know. So sekarang ni Mimi nak buat vlog sebab Mimi nak tunjuk korang apa yang Mimi bawa semua. Sebab hari ni kita tak nak meniaga dekat Park Jawa. Today Mimi nak meniaga dekat Bakri, okay, depan rumah mak. So yeah, harap-harapnya ada ramai orang datang and support. Okay, so let's go. Kita masukkan barang dalam kereta dulu. Sebab tadi Mimi tunggu mama balik sekolah baru boleh pergi. Okay, by the way, I love my outfit today. Sebab tak, it's a simple one. Mimi pakai blouse yang Mimi beli ni, lepas tu tudung ni dengan selat-selat hitam. I like the outfit. Sekarang tengah panas terik guys. Nampak? Kau ada lighting. Sampai kita kena masukkan barang dulu dalam kereta. Okay, Mimi tunjuk korang barang-barang yang semalam dah masukkan. Kau penuh bonnet. Tada, that's the banner, and then this is the barang-barang. Ni alas-alas meja macam tu. So yeah, korang duduk sini sambil tunggu Mimi angkat barang, okay? Ya, sabar. Tunggu sini. A few moments later. Tada, ni barang lain. Bonnet dah full. Sebab barang lain Mimi dah masukkan dalam bonnet. So tinggal dapur gas and then some other things yang lain. So sabar. Dah ni, outfit check. Tada, it's the tudung, and then style Mimi pakai macam ni. Ni baju blouse purple yang Mimi beli. And then I'm wearing slack. Nampak kaki? Slack. Tada. Mimi suka dia nampak macam santai. So nak goreng aiskrim nanti taklah panas. Dah sekarang cuaca tengah panas guys, tengah panas. 2 hours later. Ni piuk untuk goreng. This is my handbag. Okay, so tu je. Sekejap lagi kita masukkan box yang warna putih tu, baru Mimi isi stok aiskrim goreng Mimi. Oh, let me show you guys apa stok aiskrim goreng Mimi, okay? Okay, hi guys, kembali. Sekarang ni kita dalam rumah, and then Mimi nak tunjuk stok aiskrim goreng yang Mimi dah buat. Ni tak buat banyak sangat untuk bawa hari-hari sebab takut lama-lama nanti macam tak terjualan. So better jual habis macam tu. So tada, this is the vanilla one, and then yang mix. Lepas tu ni yang coklat. Ya, banyaklah juga. Okay, pesan dia Mimi akan letak dekat dalam box ni untuk bawa pergi jual kat Bakri. So yeah, that's all. Doakan semoga perniagaan hari ni laris manis. Okay, so bye, jumpa waktu Mimi nak drive nanti pergi ke Bakri.
Sambung susun. Okay, so kita dah siap set up. Tada! Ni banner. Ke bawah pula. Kita dah camalkan. Serta je doakan perniagaan Mimi hari ni laris. Okay? Bye!